Hal ini hanya berlaku 2 kali sepanjang penurunan wahyu kepada Nabi SAW, iaitu pada ketika disampaikan wahyu yang pertama dan ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai 17 Ramadan pada tahun ke-41 kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Sidang penonton yang dimuliakan, tahukah anda terdapat 4 cara Al-Quran disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, malaikat menyampaikan wahyu secara langsung ke dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu apapun kecuali mengetahui sesuatu wahyu itu telah pun berada pada hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, wahyu itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti deringan loceng. Ketika ianya berlaku, lazimnya keringat akan terpancar dari kening Nabi sallallahu alaihi wasallam biarpun penurunan wahyu itu berlaku di musim dingin. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya berupa seorang lelaki, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengetahui, memahami dan menghafali wahyu yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat, malaikat menampakkan dirinya dalam rupa yang asal. Hal ini hanya berlaku 2 kali sepanjang penurunan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada ketika disampaikan wahyu yang pertama dan ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Disebabkan kemuliaan dan keagungan Al-Quran, oleh itu marilah kita sama-sama untuk mempelajarinya, memahami serta mengamal isi kandungannya, juga menyampaikan mesej-mesejnya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita akan memperolehi keselamatan, kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah.